Hai semua, Ivan di sini dan hari ini Maria dan saya ada sesuatu yang penting untuk diberitahu kepada anda. Ya, itu memang teruk. Sesuatu yang pelik berlaku di rumah kami malam tadi. Lampu mula berkelip-kelip, ada bunyi dentuman. Jadi kami sangat takut dan berlari masuk ke dalam bilik ini dan mengunci diri sehingga akhir malam. Tetapi sekarang sudah pagi dan keadaan telah tenang. Jadi tiba masanya untuk keluar dan lihat apa yang berlaku. Jom pergi. Di mana ia? Adakah kamu dengar itu? Adakah kamu takut? Tidak, saya tidak. Apa yang berlaku? Adakah kamu dengar itu? Mari kita teruskan. Apa itu? Apa yang berlaku di sini? Kerepek kegemaran saya. Itu tidak penting sekarang. Saya rasa seseorang telah masuk ke dalam rumah kita. Mari kita periksa semua pintu. Kamu pergi periksa pintu-pintu itu sementara aku tunggu di sini. Tak apa. Tidak, kamu ada kayu baseball. Jom ikut saya. Mari periksa pintu ini. Terkunci. Jom kita tengok yang lain pula. Ini pintu utama. Terkunci. Tiada siapa yang Mungkin masuk dari mereka boleh sini. masuk dari situ. Jadi mari kita periksa yang Lihat, itu. pintu ini terbuka. Saya takut. Siapa yang berada di sini? Tunggu. Apa itu jejak kaki? Apa itu? Ini tidak ada di sini sebelum ini. Sekarang saya lebih takut. Kemana mereka menuju? Saya rasa mereka menuju ke dapur. Maria, bersedia untuk memukul dia. Pergi dari rumah kami sekarang juga. Oh, tunggu. Saya, Mike, kawan anda. Mike, kamu menakutkan kami. Bagaimana kamu masuk dan kenapa? Pintu tidak berkunci, saya masuk ke dalam rumah dan terpijak coklat. Sekarang saya cuba membersihkan kasut saya by the wall. Kenapa kamu buat banyak kekacauan? Kami, bukan kami. Kalau begitu, siapa? Kami sedang cuba mengetahuinya. Malam tadi memang pelik. Terdapat bunyi-bunyi aneh sepanjang malam. Ini adalah sejenis gurauan, bukan? Saya tak tahu. Kamu dengar itu? Ya, ia di ruang tamu. Mari periksa. Lihat, seseorang telah hidupkan TV. Saya lihat ini dalam filem. Ini hanya boleh bermaksud satu perkara. Ada hantu dalam rumah ini. Hantu. Ya, itu mungkin berlaku. Ini tak berguna. Ini akan membantu. Ini adalah jampi ajaib yang menakutkan hantu. Itu bagus. Tetapi sekarang kita perlukan kamera tersembunyi. Kita sudah bersedia untuk itu. Kamera sudah dipasang sekarang untuk menonton dari kamera ini. Kita perlukan jenis peranti monitor. Saya ada itu. Cepatlah, Ivan. Okey, jadi saya sudah bawa laptop saya. Sekarang kita boleh periksa rakaman langsung di sini. Oh, kamu lihat. Kita boleh lihat diri kita, tetapi ini adalah tempat yang sangat jelas. Jadi mari ke bilik saya dan pergi dari sana. Baik, mari periksa. Tiada apa yang berlaku. Tunggu, kamu nampak itu? Kamera bergerak. Saya rasa tidak sedap hati tentang ini. Tunggu, apa yang berlaku? Ini hantu, 100%. Kita perlu pergi periksa. Apa yang berlaku? Kamera rosak. Hantu ini jahat. Oh, Mike, kemana kamu pergi? saya kena buat kerja rumah. Kamu penakut. Dia baru sahaja takut. Saya tidak takut. Saya sebenarnya ada kerja rumah yang perlu dilakukan. Ayo, Mike, jadi lelaki. Mari kita cari hantu ini bersama-sama. Ayo, Baiklah, saya rasa kerja rumah boleh tunggu. jika ia hantu, kita kena cuba bercakap dengannya. Saya takut dengan benda-benda mistik itu. Klik suka jika kamu juga takut hantu, bu. Tetapi jangan risau tentang saya. Saya ada satu cara yang terbukti untuk mengatasi ini. Garam meja. Saya akan lukis bulatan garam di sekitar saya. Mereka sepatutnya takut. Saya nampak ini dalam filem. Apa pula yang kita jumpa di sini? Ini adalah papan Ouija untuk berkomunikasi dengan roh, dengan hantu yang kita ada. Saya tak pernah buat ini sebelum ini. Mike, kamu bersama kami. Saya hanya akan lihat. Baiklah, lakukan apa yang perlu hantu rumah ini. Tolong jawab. Mike, diam. Kamu buat kami takut. Oh, maafkan saya. Hantu rumah ini. Apa nama kamu? Saya rasa saya dapat rasakan rohnya. Ayo, kamu tahu. Biar saya cuba. Hantu rumah ini. Nama saya Ivan. Apa nama kamu? Apa yang berlaku? Dia di sini. Hantu telah bercakap. Tunggu. Apa?
Kawan-kawan, lampu mana yang hidupkan bilik mandi? Mike, cepatlah. Bukan lagi sekali ni. Oh, baiklah. Salah saya. Maaf. Siapa itu? Saya rasa hantu telah memutuskan untuk berhubung. Ikut saya. Bunyi ini datang dari sini. Di mana ia boleh berada? Bunyinya seperti ada sesuatu di dalam dinding. Saya ada idea. Lihat Maria. Saya dapat ini. Ia akan membantu kita. Boleh dengar sesuatu? Ya, mungkin haiwan. Atau sesuatu yang menakutkan. Hantu tak bersembunyi dalam dinding. Mesti ia sejenis makhluk. Adakah ia di sana? Tunggu. Saya dengar sesuatu. Bunyi datang dari sana. Ya, adakah ia di sana? Ada sesuatu berlaku di sana. Mike, datang sini. Saya rasa kita sudah Saya jumpa. rasa ia di seberang dinding ini. Jadi, apa kita nak buat sekarang? Mari kita alihkan kabinet ini. Tolong. Saya tertanya-tanya, siapa yang buat ini? Saya tahu. Ia seekor Apa anjing. maksud awak anjing? Saya rasa ia ular. Saya rasa ia hamster. Hamster terlalu lemah untuk itu. Oh, kita kena pecah masuk. Oh, ya, saya nak keluar dari sini. Kalau awak tak keluarkan itu. Guys, lihat. Kita ada kamera mini. Kita boleh letakkan ini di dalam. Oh, mari kita lihat siapa di dalam. Mari tangkap benda ini. Mari letakkan ini di dalam. Ia hanya sekumpulan sampah. Makhluk ini pasti telah tinggal di sini untuk sementara waktu. Yang bermaksud ia besar sekarang. Baiklah, masa untuk keluarkan dari dinding ini. Masa untuk dapatkan monster ini. Guys, keluar dari sini. Berikan saya sedikit ruang. Sedia atau tidak, saya datang. Ayo. Ivan. Oh, saya boleh masuk sekarang. Adakah awak pasti nak masuk? Saya memang nak masuk. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Persetankan. Saya keluar dari sini. Baiklah, itu penghantaran yang baik. Saya dapat perangkap. Awak jumpa umpan. Baiklah, ini semua yang saya jumpa. Ia cukup. Mari kita lihat. Mari pasang perangkap. Tunggu. Apa yang awak buat ini untuk tikus? Kan, mari pasang mereka. Dan brokoli letak di sini. Awak rasa tikus akan suka. Ya, saya rasa tikus suka semua benda. Mari pasang ini. Dan keju untuk perangkap besar. Ya, kita pasti akan tangkap tikus ini. Tapi macam mana ini akan berfungsi? Mudah. Tikus masuk untuk keju. Boom, tutup. Dan kita tangkap tikus. A few moments later. Sudah 30 minit. Belum terlalu lama. Kita masih perlu tunggu sedikit. Mungkin awak patut pesan makanan. Saya tak nak. Baiklah, saya akan kembali sebentar lagi. Pelanggan. Oh, bunyi macam dia nampak tikus. Apa yang berlaku? Saya lapar, jadi saya ambil beberapa biskut dari perangkap tikus. Awak gila, tak kisah. Sekurang-kurangnya kita dah ada tikus. Tak perlu risau. Kita akhirnya tangkap dia nak sepotong keju besar. Tapi sekarang kita akan lepaskan dia ke dalam hutan. Baiklah, monster. Masa untuk lari ke kebebasan. Mungkin kita patut simpan sendiri. Kedengaran bagus. Tapi saya tak rasa ibu bapa kita akan gembira. Oh, ya. Selamat tinggal. Kami akan merindui awak. Baiklah, guys. Terima kasih kerana menonton video ini. Pastikan klik suka, langgan saluran dan tulis komen. Selamat tinggal. Siapa itu?